I think dropshippers are gonna be dead. Orang dah bijak nak bezakan dropshippers. Ini bukan tahun 2019. Okay, untuk jawabkan persoalan ni, basically dropshipping start hype adalah pada tahun 2017, bukan 19 Dekat mana dia start adalah dekat negara United States. Terlalu ramai, more than beribu lah dropshippers pada tahun 2017, and sampai sekarang ni pun still ramai. Untuk jawab persoalan awak, adakah bisnes dropshipping ni akan mati ke tidak? Jawapan saya adalah tidak. Kenapa saya cakap tidak? Adalah kerana manusia akan sentiasa membuat pembelian online. Manusia akan sentiasa membuat pembelian dekat internet. Kecuali awak membuat satu teknologi yang berbeza pesaing kepada internet, maka bisnes dropshipping akan mati. Bukan bisnes dropshipping saja. Amazon akan down, Shopee akan down, semua akan tutup lah. Apa yang melibatkan dalam internet, semua akan tutup. Kalau awak ada satu teknologi yang lebih hebat daripada internet lah. Okey, jom kita tengok data statistik tentang retails e-commerce worldwide from 2014 ke tahun 2025. Kalau you guys nampak pada tahun 2014 cuma dapat 1336 saja, and pada tahun ni guys, 2025 dia meningkat kepada 7391. Apa tu 7? Itu adalah dalam bilion guys. B tau, bukan M. So kalau tengok graf tu dia makin menaik tu, bukan makin menurun. So tu yang saya agak pelik. Di manakah awak cakap dropshipping ni akan mati? If you guys buat research daripada Obello punya data, pada tahun 2024 dah dapat reach sebanyak 351.8 bilion. Kenaikan sebanyak 23.6% pada tahun lepas 2023 lah. Ni baru 2024, 2025 masih belum update lagi. So agak pelik kenapa ramai cakap dropshipping akan mati, dropshipping akan mati. Padahal kena tengok based on data guys. Jangan main buat assumption. Kalau you guys buat tak menjadi, bermaksud you guys tak tahu cara dia.